Ha. So ini formula macam mana sebab tu kita buat test tadi supaya nak bagi Afif aware tentang bila kita dah bekerja ni, kita akan ada impian yang kita nak capai. So kita tulis benda apa yang kita nak, berapa harga dia. Betul macam mana kita nak sediakan duit untuk dapat tu. Tapi lepas tu kita kira balik, kita stuck kan kewangan kita kan. Jadi sebenarnya sebab tu saya tanya you benda apa yang penting. You kata income. Yes. Semua kiraan tentang kewangan ni dia mula dengan income. Sebab tu kat sini saya bagi satu formula. Orang cakap kalau strategi main bola tu kan dia ada strategi kan. 4-4-2, betul? Hmm. Kan? Atau 3-3 berapa lah tak kisahlah kan. So jadi macam kewangan kita pun kita ada formula dia. Yang ni kalau you pakai formula ni insya-Allah okey. You tak akan hadapi masalah daripada segi kewangan. You bersedia daripada awal, you dah tahu dah. Kan? So first yang aliran tunai ni kita punya bajet bulan-bulan kita lah. So macam mana kita nak uruskan bajet bulan kita? So kita letak pendapatan ni 100%, tengoklah. Kalau pendapatan you 2,000, pendapatan you 4,000, pendapatan you 5,000, 10,000 sekalipun, 100% kat sini. So apa yang kita akan komit dalam hidup? Kan? Apa yang kita akan komit dalam hidup? Kebiasaan kalau orang yang baru start kerja, dia tak ada lagi lah pinjaman, betul tak? Kalau ada pun mungkin PTPTN je lah. Tapi kalau untuk orang yang dah bekerja, dia akan ada pinjaman. Sebab tu kalau orang yang baru mula bekerja, duit dia mungkin dia boleh belanja dan menyimpan. Banyaklah dia boleh menyimpan. Tapi yang ni saya ambil anggaran orang yang dah bekerja dan dah start buat pinjaman rumah, pinjaman kereta ataupun nak buat pinjaman rumah, pinjaman kereta dan perbelanjaan. Lepas tu simpanan. Ni apa formula dia? 30, 30, 30, 10. So kalau you nak buat hutang daripada pendapatan you tak boleh lebih daripada 30%. Beli rumah dengan beli kereta ni, pinjaman you, installment you tak boleh lebih daripada 30%. Sebab tu saya bagi formula kan, kalau you tengok kat bawah tu kan, aset hutang, harga rumah adalah 3 tahun gaji. Contoh macam Hafiz tadi kan. Gaji 5,000. Gaji 5,000, harga rumah yang sesuai untuk you ialah 5,000 kali 12, 60,000 setahun. 60,000 kali 3. 180,000. So sebenarnya kalau you beli rumah yang harga 180,000, you akan selesa lah. Tapi kalau you stress, rumah yang lagi mahal, macam tadi you kata nak rumah 400,000 kan. You kira count backward lah. 400,000 bahagi 3 tahun. Jadi berapa? 130,000. Jadi you kena ada 130,000 pendapatan setahun. Bermakna lebih kurang dalam 11,000 lah sebulan. Baru you boleh beli harga rumah 400,000. Faham tak? Kalau you beli juga, maksudnya you akan makan bahagian pinjaman kereta. Kalau you tak ada pinjaman kereta, okey lah, tak ada masalah. Tapi zaman sekarang ni mustahil lah kan orang yang tak ada pinjaman rumah dengan pinjaman kereta, kecuali dia memang beli kereta cash. Hutang dia rumah je. Kan? So maksudnya dia boleh maximize 30% hutang rumah. Contohlah. Okay, lepas tu belanja. Belanja ni pun biasa zaman sekarang ni akan ada terlebih kan. Especially yang pendapatan bawah daripada 10,000. Kan. Of course lah, benda mahal. Lepas tu isi rumah pula ada banyak keluarga. Kan. Jadi komitmen tinggi. Jadi belanja ni akan jadi mahal. Ni semualah. Ini semua duit kita belanja hanguslah 30%. Lepas tu kalau kat sini pinjaman ni kan kereta. Macam Afif cakap tadi kan. Dia nak beli yang kereta harga 100,000 kan. So dia kena ada pendapatan 100,000. Barulah sesuai bayar 1,000 sebulan. Betul tak? Okay, you tengok formula. Kalau orang tu pendapatan dia 100,000 setahun. So maksudnya dia bayar kereta
Kalau okay, kita buat macam ni lah. 10,000 sebulan lah. 120,000. So jadi dia akan bayar kereta dengan rumah 3,000 sebulan. Betul tak? So dia sesuai lah beli yang rumah yang tadi. 400,000 tu kan. Lepas tu bayar kereta. So kalau dia beli rumah yang 400,000 tadi, dia punya formula dia sebenarnya, setiap 100,000 pinjaman, kita punya installment RM500. So kalau 400,000, installment kita RM2,000. Betul tak? So 2,000 dengan kereta 1,000 tadi jadi berapa? 3,000. Nampak tak formula dia? Hafiz, clear Ada orang dengar juga ke? Okey. Tak apa, boleh dengar. So jadi maksudnya kalau kita nak uruskan kewangan kita, jadi kita tak boleh lebih daripada ni. Sebab kalau kita lebih, kita akan makan bahagian yang lain. Sebab tu yang terjadinya orang tak boleh buat simpanan. Betul tak? Ha. So jadi kat sini, dekat bahagian simpanan, kita tak boleh lupa sebab simpanan ni dia akan jadi aset kita. Nampak tak? Simpanan ni dia akan ada arrow kuning ni, dia jadi aset kita. Simpanan lah untuk kecemasan. Simpanan lah untuk pelaburan masa depan kita. EPF lah, kita ada EPF. Lepas tu simpanan ni untuk perlindungan duit kita. Kita ada takaful. So, setiap 3 tempat ni kita digalakkan, disarankan simpan 10%. Faham tak? Acah. Adik. Sekejap. Okay. Ini je, simple je formula dia. Faham kan? Faham. Faham Ha. Okay. Ha. Sebab tu, kan, dalam hidup kita ni, dia ada peringkat-peringkat lah kan. So yang ni semua yang kita rancang. Kita nak beli motor, nak beli kereta, berkahwin, rumah. So kita, bila kita ada perancangan, kita kena, dalam perancangan hidup kita tu, dia melibatkan perancangan kewangan kita. Jadi kita kena tulis. So bila kita nak, kita dah rancang, kita nak tulis, tiba-tiba sesuatu berlaku. Kan? Risiko. Tu kita panggil risiko. Dalam hidup kita ni, dia ada risiko dia. Risiko kalau berlaku kematian. Apa yang akan berlaku? Hilang pendapatan. Macam mana keluarga nak survive? Betul tak? So jadi kita kena sediakan tabung risiko tu. Kalau berlaku lumpuh macam mana? Tengok kan ada orang kes orang accident, lumpuh, tak boleh bekerja. Jadi dia masih perlukan teruskan hidup. Jadi kena ada perlindungan kat situ. Kalau berlaku sakit kritikal, kena sakit jantung, kanser, jadi dia perlukan hidup lagi. Mungkin pendapatan terjejas, confirm terjejas. Betul tak? Kalau kita ada staff lah, asyik sakit, cuti, MC, terjejas tak kerja kita? Ya. Siapa nak ganti tugas kita tadi tu? Apa lagi? Kita tadi tu. Orang lain nak. Orang lain lah kan. Kita terpaksa dia sama ada kalau syarikat tu bagus, dia bagilah cuti dengan gaji. Tapi mungkin pendek je lah, 3 bulan ke. Lepas tu cuti tanpa gaji. So start daripada situ lah. Terjejas lah. Faham tak?
So kalau ada hutang, lagi masalah. Siapa nak bayar hutang? Rumah tak bayar 3 bulan, jadi dah kena tarik dah. Masalah tak? So jadi sebenarnya kita bantu dia dalam masa yang sama, rancang kewangan dia, dalam masa yang sama buat persediaan untuk dia. Dan untuk kita juga, supaya kita tak silap kira. Inilah ibarat dia. Okay. So jadi dalam hidup kita juga, bila kita bekerja je, priority yang pertama kita kena buat apa? Kita start bekerja dapat pendapatan. Kenapa nak kena buat, Hafiz? Simpanan lah, kecemasan. Kita kena buat simpanan kecemasan dahulu. Nampak tak kat bawah tu? Dia macam kita nak buat rumah lah. Benda apa yang paling penting sekali? Kalau kita nak buat bangunan KLCC tu, benda apa yang paling penting sekali? Yang bawah. Dia punya foundation tu, betul tak? Dia punya Basic. foundation tu. Jadi kalau kita bekerja je, foundation pertama ialah simpan separuh daripada gaji kita. Selama 3 bulan, 6 bulan. Maksudnya kita boleh kumpul duit simpanan kita tu selama 3 bulan, 6 bulan. Lepas tu kita dah start buat perancangan. Maksudnya, okay, dah ada duit. Of course, sabar. Kita kena buat perancangan. Apa aku punya goal? Check kat sini. Goal. What is my goal? So, apa-apa saja goal you nak buat, bagus. Tapi you kena refer balik kepada pendapatan you. Sebabnya nanti, you yang akan commit dengan goal you tu for the rest of your life. Sebab tu, ini yang berlaku kepada saya dulu. Saya kerja, ada sekian pendapatan, saya beli kereta. Lepas tu saya nak beli rumah, saya nak kahwin, saya dah start. Saya kata saya tak boleh. Saya kerja pun pendapatan naik pun 100, 200 setahun. Jadi macam mana nak capai impian rumah yang saya nak beli, kahwin yang saya nak lalui? Jadi saya fikir saya kena ubah pendapatan. So jadi bila saya fikir saya nak kena ubah pendapatan, saya akan mencari peluang. Benda apa yang saya boleh buat untuk ubah pendapatan saya. Jadi you tak boleh berdasarkan satu sumber yang terhad. You kena cari sumber lain yang boleh bantu you achievekan you punya pendapatan tu. Faham tak? Sebab jadi kat sinilah yang nampak, oh bagus. Jadi bila you jumpa orang, saya jumpa orang ramai, macam Hafiz tadi saya tanya, you ada impian hidup semua kan? Tapi you tak tahu formula pun. You tak tahu nak rancang ke apa semua. Jadi bila saya jumpa dia orang, saya cerita macam ni, oh dia dah start tahu, oh kalau pendapatan saya sekian, saya boleh beli rumah harga macam ni je, kereta harga macam ni, okey. Jadi you bantu tak dia? Bantu lah. Bantulah. So jadi you bantu dengan dia, dalam masa yang sama tengok benda apa yang dia perlu buat. Saya tak kata kena beli takaful dengan saya, tak. Tapi saya fahamkan konsep kewangan ni, takaful tu adalah sebahagian daripada kewangan kita. Belanja sebahagian daripada kewangan kita. Hutang sebahagian daripada kewangan kita, tapi kita tak boleh lebih. Bila kita lebih, kita akan stuck dekat kehidupan kita yang berikut. Saya dah jumpa ramai orang. Ada yang saya pernah buat kewangan dia, dia ada hutang RM100,000. Saya kata ini trouble ni. Because hutang kredit card dia, average ada yang 14%, 18%, 20% tau. Pinjaman dia ada banyak lah. Dia buat pinjaman ni, tak cukup dia buat pinjaman ni. Tak cukup dia buat pinjaman ni. Sampai RM100,000. Saya cakap kat dia kan, you tahu tak interest sahaja pinjaman personal loan credit card ni berapa? 18% setahun. Kalau RM100,000, 18% setahun berapa kiraan dia? RM18,000. 18,000. Kalau 18,000 bagi 12 bulan berapa? RM1,500. Jadi Banyaknya. setiap bulan dia kena bayar RM1,500 sahaja, RM1,500 untuk interest sahaja. Saya kata kat dia, oh ini masalah ni. You rasa you kena buat apa? You kena ambil equity. Equity ni maksud simpanan kita yang ada jumlah yang kena bayar cepat. Sebab pelaburan kita tak ada pun bagi pulangan 18%, tapi hutang kita 18%. Maksudnya sampai mati pun kita bayar, kita tak sempat nak catch up. So what point kalau you ada equity, simpanan you,
tapi you tak bayar hutang you kena bayarkan hutang dulu. Kan? Tapi hari ni saya dapat tahu dia dah tak boleh bayar dah hutang dia. Jadi dia terpaksa restructure untuk selesaikan hutang dia tu. Dan dia kena bayar 2,800 setiap bulan. Beban tak? Beban lah. So jadi sekarang ni masalah kita ialah bila pendapatan kita tak setimpal dengan komitmen kita, kita tak boleh duduk diam. Kita kena ubah. Faham tak? Kalau you rasa, aku nak ni tapi tak dapat, aku kena ubah pendapatan aku. Kan? Ataupun, aku kena reda pendapatan aku kena cari je rumah yang harga pendapatan aku. So, tak boleh nak belagak lah, tak boleh nak mewah-mewah lah, orang cakap. Kita kena terima realiti. Kalau tidak, you akan trouble. Ini formula ni, pengalaman saya jumpa ramai orang daripada yang ada masalah kewangan, yang biasa dan bagus dalam kewangan. Kebanyakan dia orang follow lebih kurang macam ni formula dia. Kalau saya jumpa kan, saya buat financial planning dengan dia pun kan. Patutlah dia ada buat simpanan, dia buat sini okey, belanja dia pun okey semua sebab apa? Dia follow rule ni. So jadi saya bukan semata-mata bagi tahu rule ni sebab saya suka ke, bukan. Apabila saya tengok orang tu boleh follow rule ni, maksudnya dan simpanan dia pun berkembang, perlindungan dia pun mencukupi, perbelanjaan dia pun terkawal, hutang dia tak terbeban. Kan? So macam itulah. So sebab tu kalau you baru kerja ni, you nampak dah perjalanan hidup you. Ni kita panggil garisan masa lah. Lepas tu macam mana nak buat bajet, garisan masa. Sekarang ni apa benda yang you perlu buat, Afif? You kena Dana tengok. kecemasan. Dana kecemasan lah. Sekarang ni, you tak boleh nak belagak lagi nak buat apa-apa, buat pinjaman hutang ke apa semua. Tak boleh. You akan menghadapi masalah kewangan. You kena buat simpanan kecemasan dulu. Nampak? You kena buat simpanan kecemasan. So, bila you dah ada simpanan kecemasan, baru you buat simpanan yang ada perlindungan. Itu terkaful lah. Kita panggil risk management ni kan. So, kita sedia, banyak orang, 99% orang yang ambil perlindungan ni akan claim perubatan, sakit. Dan menghadapi masalah pun, pinjaman ke apa semua, sebab apa? Sakit. Bila dia sakit, mana lagi penting? Kesihatan ke duit? Kesihatan. Kesihatan lah. Takkan you ada duit 100,000, you sakit, you menderita je kan. Lepas tu, you pergi hospital, government kata, okay, tunggu lagi 3 bulan, you menderita je sakit. Ada duit 100,000. So, you mesti akan utamakan kesihatan you. Sebab tu, apabila benda tu berlaku, you dah nampak dah akan datang, you kena sediakan sebahagian duit untuk pastikan kalau berlaku apa-apa berkaitan kesihatan you, ada tabung yang akan bayar. Kan? Ada tabung yang akan bayar. Lepas ni nanti saya akan share you satu YouTube. Saya baru jumpa klien saya gitu. Saya minta dia share lah pengalaman dia dengan Prudential lah. Nanti boleh tengok lepas ni kan. Ini dah pukul 10 dah. Kan? Lepas tu kita ada perlindungan sakit kritikal dengan perlindungan kalau berlaku kematian. Hibah takaful lah. Ni pun dia ada formula dia. Semua formula kira daripada apa? Pendapatan. Pandai. Semua formula dia kira daripada pendapatan. You nak beli rumah, you nak buat perlindungan takaful, you nak buat aset, nak buat hutang, you nak simpan duit persaraan, pendidikan anak-anak. You nak buat pelaburan, nak buat pelaburan ni bila you dah complete dah semua bawah ni, baru you boleh buat pelaburan. Faham tak? Pelaburan ni pada saya yang lebih berisiko lah. Kan? Sebab macam saham, kripto, macam-macam lah, beli tanah, beli rumah. Pada saya itu lebih kepada pelaburan. Sebab pelaburan ni dia kena ada kekuatan kewangan. Kan? Dengan platform yang betul lah. So, bila you dah boleh buat sampai pelaburan, then barulah you boleh, you kena bayar cukai lah dengan zakat lah. Duit dah banyak lah kan, kena cucikan harta lah. Lepas tu yang atas kali ni, baru ada
Waris. Pewarisan pusaka. Maksudnya you dah ada rumah, tanah, duit simpanan KWSP, insurans takaful, semua dah ada simpanan, SSPN anak, ISB, semua macam-macam you buat dah. Beli pelaburan emas, beli saham apa semua, bayar cukai, zakat apa semua. Dan kalau jadi apa-apa pada you, macam mana? You nak tukar kepada family you, nak transfer harta tu kepada family you, kalau you tak buat wasiat, kan, dokumen, then masalah. Inilah yang paling lengkap sekali. Okay. So cukuplah untuk malam ni. 3 darab 6 pendapatan bulanan. Kiranya 3 kali ke 6 kali pendapatan bulanan. Kalau pendapatan bulanannya 2,000, 3 kali 6,000. 6 kali 12,000. Maksudnya kalau you ada antara 3,000 ke 6,000 ke 12,000, maksudnya you dalam keadaan yang selesa. Faham tak? Kalau you tak ada tu, you akan fall track kepada pinjaman, terpaksa pinjam. Macam tu lah. So, rasa susah ke senang yang belajar malam ni? dia tak ada susah. Tapi tak senang juga. Yelah, mungkin dengan penerangan daripada saya macam mudah kan? Cuba you terangkan balik. Oh, saya kena terang balik. Ibaratnya kalau you terangkan balik kan, you rasa you boleh terangkan balik tak macam yang saya terangkan? Boleh. Ini yang Jangan paling risau kan? penting ke pinjaman. Kita kena ada pinjaman lah 30% bagikan kepada pembelajaran 30%. Panam tu kena ada 30%. So lebihan 10% tu kita boleh simpan. Okay, sebab tu saya bagi tugasan lah. Mungkin you kenal siapa-siapa, tak kisahlah, prospek lah. You cuba minta sikit maklumat dengan dia kerja apa, pendapatan dia berapa, kan? Dia bayar rumah, kereta apa semua. And then lepas tu kita tengok. Kita buat formula ni. Dia follow ke tidak? Boleh. Faham tak? Ini orang yang dekat-dekat dengan kita lah. Kan? Kita kata, okay, boleh tak saya tengah belajar, saya nak buat case study. Saya buat case study ni, maksudnya saya nak bantu kita susun balik kewangan kita. First kali kita nak tengok kewangan kita okey tak yang kita uruskan selama ni. Jadi kalau you dapat sedikit maklumat tu, nanti kita jumpa lagi, kita try tengok. Okey, orang ni pendapatan dia macam ni. Apa kereta yang dia ada, rumah yang dia ada, berapa dia bayar sebulan, perbelanjaan dia, keluarga, dia buat simpanan berapa, ada tak simpanan takaful ke apa semua. You tanyalah. You buat fact finding je dulu. Kata saya tengah belajar tentang kewangan, jadi saya nak buat case study. Jadi case study saya nak tengok betul tak. Lepas tu kita akan bantu dia plankan lah macam mana nak bagi bagus. Mungkin dia perlu buat simpanan, mungkin dia dah ada perlindungan takaful dah. Okay, no problem, tak ya, kita tak payah kacau lah. Kan, faham tak? So jadi benda ni kita belajar ni, kita kena ada case study baru boleh kita faham. Betul tak? Macam tu lah. Okay.